isu manusia yang solat dengan bunian. Isu manusia solat atau dia sembahyang dengan bunian. Wallahu alam lah, sama ada solat Jumaat ke atau solat biasa ke, tapi maknanya dia solat dia solat bersama dengan bunian. Sudah bunian pula dah. Dia sembahyang dengan bunian. Dan ada yang mengatakan orang yang solat dengan bunian itu bukan manusia biasa. Tapi siapa dia? Dia adalah wali Allah. Dia adalah wali Allah yang dikurniakan karamah. Ada karamah dan dia wali Allah, dan dia pula solat tak sama, dia tak solat dengan kita manusia biasa, tapi dia solat dengan golongan bunian. Jadi itu yang akan saya nak kongsikan. Jadi saya harap semua penonton dapat tenang, okey, dan dapat berikan perhatian untuk kita perhalusi sedikit sebanyak dan mendapat kefahaman agar kita tidak tersalah faham. Lalu dah lama tak nampak semayang Jumaat, lama dah tak nampak semayang di masjid. Lepas tu member tanya, pasal lama tak nampak? Dia kata, aku semayang dengan jin, aku semayang dengan bunian. Tu yang aku tak join dengan korang semua tu, aku semayang. Sudah. Kok tu pula dah, pening nanti ni. Jadi saya harap tenang dan kita dengar penjelasan satu persatu yang akan saya berikan kepada semua rakan-rakan penonton yang saya muliakan, yang saya hormati semuanya. Baik, terlebih dahulu mari kita tengok, kalau sebut tentang bunian, siapakah golongan yang disebut sebagai bunian? Adakah dia manusia macam kita, atau dia adalah makhluk lain, ataupun dia adalah nak kata orang pun dah, nak kata jin pun dah, atau dia daripada alam malaikat ke siapa? Okey, bunian ini adalah istilah yang kita orang Melayu dalam rumpun kita lah sebut sebagai bunian. Bunian itu adalah jin sebenarnya. Dan kalau kita lihat dalam perbincangan para alim ulama pun, dia adalah istilah tempatan, terutamanya di alam Melayu lah, dan merujuk kepada makhluk lain, dan dipercayai sebahagiannya berasal daripada kalangan jin atau makhluk halus yang disebut atau yang dikatakan tinggal di alam yang berlapis dengan dunia manusia. Namun dari segi nas-nas Al-Quran maupun hadis tidaklah sebut secara spesifik istilah bunian itu, sama ada dalam Al-Quran, sama ada dalam hadis, itu tidak ada. Yang ada hanyalah jin sahaja. Ayat yang paling terkenal sekali Allah Ta'ala sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Okey, beribadah kepada Allah. Namun harus diingat, ada juga dalam kalangan jin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang taat kepada Allah pun ada, maknanya dia beribadat dan dia patuh pada perintah Allah, mengikut apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat yang dibawa oleh Nabi. Dan ada juga yang ingkar, yang mengingkari pun ada, yang tak ikut, yang melawan, yang jahat lah. Itu macam kita manusia, ada juga yang melawan ni pun ada, sama juga. Jadi okey, faham itu ya? Maknanya bunian ini dikaitkan dengan jin, makhluk yang kita manusia mata biasa tak nampak, tetapi dia juga menjalani kehidupan sama macam manusia. Ada yang beribadat, ada yang taat, ada yang fasik, ada yang ingkar, ada yang melawan perintah Allah pun ada. Okey, persoalannya sekarang adalah bagaimana mungkin seorang manusia dia solat dengan golongan-golongan bunian ataupun golongan jin? Itu bagaimana? Macam mana yang dikatakan manusia solat ni? Kalau nak diikutkan secara prinsipnya, solat berjamaah disyariatkan dilakukan bersama manusia. Disyariatkan dilakukan bersama manusia. Kerana berjamaah itu ada hikmah yang pelbagai. Banyak sekali hikmahnya. Termasuklah hikmah sosial, termasuklah hikmah kebersamaan, termasuklah hikmah mengukuhkan ukhuwah dan persaudaraan dan kasih sayang. Bila kita semayang berjamaah, saling berkenalan, sesama
jiran tetangga, berkenalan siapa imam kita, siapa pemimpin masyarakat kita. Jadi pelbagai dia punya hikmah di situ. Ada hormat menghormati, ada unsur kepimpinan di situ, ada unsur meletakkan kepercayaan pada pemimpin, semualah. Jadi dia disyariatkan untuk dilakukan bersama dengan manusia. Jadi kalau seseorang itu dia menyangka dia sedang solat dengan bunian ataupun disolat dengan golongan jin, maka benda itu tak bolehlah nak dijadikan amalan. Apa sebab? Tidak dapat dipastikan kebenarannya. Tak dapat nak dipastikan kebenaran tu dari segi apa? Jin ini adalah golongan yang boleh sahaja dia tipu. Boleh saya tipu. Dia macam ni. Kalau mungkin ada orang yang pernah ikuti saya punya perkongsian dekat channel YouTube saya tentang solat dekat masjid, ada yang sebut masjid jin. Kan ada masjid jin. Orang tu dia semayang. Waladhalin, amin. Bunyi amin kat belakang. Jadi dia pun duk ingat manusia lah semayang bersama dengan dia macam keadaan-keadaan lain. Tapi bila dia rukuk, nampak gaya tak ada siapa belakang. Habis bagi salam siap, memang tak ada orang. Habis siapa yang amin tadi? Kalau sekiranya ketika itu dia semayang seorang, ada orang lain ataupun ada apa orang panggil apa? Ada makhluk lain lah datang nak semayang dengan dia. Itu cerita lain. Maknanya sebab dia imam. Kita pun manusia, kita kan khalifah, kita pemimpin, kita khalifah. Jadi dia nak jadi makmum kita, itu cerita lain. Kita pun kita tak tahu, kita ingat manusia, kita pun niatlah kita ni sebagai apa nama tu, Allahumma shalli ala Muhammad, kita sebagai imam. Kita sebagai imam. Tapi mana mungkin kalau orang itu dia semayang bersama dengan bunian ataupun jin, dia pula makmum, mata tak nampak. Bila pula jin tu rukuk, bila pula jin tu bagi salam, suara pun tak dengar. Jadi macam mana keadaan tu? Itu jadi jadi muskil kat situ tu. Lagi apa lagi? Islam melarang kita melibatkan diri dalam perkara-perkara ghaib tanpa panduan syarak yang jelas. Maknanya apa-apa bentuk perhubungan manusia dengan jin ini adalah dilarang. Maknanya sama ada manusia nak minta bantuan jin ke, manusia nak minta tolong jin tolong kemas rumah ke, minta jin tolong susun buku ke, kalau minta tolong AI ChatGPT tu cerita lain. ChatGPT tolong carikan peta Langkawi, tolong tengokkan peta kampung saya di Sabak Bernam. Tu lain. Ini minta tolong, dia minta kerjasama jin buat tu. Tak boleh. Maksud saya tanpa panduan syariat. Kan? Maknanya panduan syariat tu tak ada. Macam mana kan? Lagi apa lagi? Dibimbangi terjebak dalam tipu daya syaitan atau jin yang jahat yang mahu menyesatkan. Jadi kawan-kawan kena ingat, syaitan dia bukan makhluk. Syaitan dia adalah sifat. Shin, ta, nun. Syutun maknanya jauh. Jadi makhluk ataupun sifat syaitan itu, sifat dia adalah menjauhkan orang dari rahmat Allah. Dan dia tu pun sendiri jauh daripada rahmat dan kasih sayang Allah. Itu sebab disebut syaitan tu. Jadi kalau jin yang baik itu jin Islam. Tapi kalau jin yang jahat itu kan disebut syaitan. Siapakah syaitan itu? Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan juga manusia. Jadi kalau ada di kalangan manusia yang berperangai seperti suka melaga-lagakan orang, mengakibatkan dua pihak bermusuh dan bergaduh, mencetuskan perbalahan kebencian orang, hasut menghasut di sana sini, syaitan minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan juga manusia. Tu boleh kan dapat Jadi dan banyak lagi lah kalau kita nak sebutkan tentang hal ini. Dan Rasulullah SAW, Nabi sendiri pernah membacakan ayat suci Al-Quran dan didengar oleh golongan-golongan jin. Jin pun dengar Nabi baca Quran dan mereka sangat takjub, mereka sangat kagum dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Okey, clear? Faham kat situ Faham. Jadi maknanya kita faham antara perhubungan antara manusia dengan golongan jin, ataupun kita ada yang menyebutkan golongan bunian ni semua. Jadi faham di situ dulu, faham ya? Okey, selesai. Jadi ada lah golongan jin pun sembahyang Jumaat. Ada lah sembahyang Jumaat, dia orang pun sembahyang juga. Tetapi mengatakan manusia
Semayang bersama-sama dengan jin, dalam arti kata kalau manusia tu jadi makmum, jin tu imam. Tu yang saya sebut tadi lah, macam mana mungkin keadaan tu berlaku. Tapi kalau dia semayang seorang-seorang, semayang, dia singgah semayang di, contohlah masjid Pancang Berdena, masjid jin sahabat berenang tu kan, dia semayang seorang-seorang, tiba ada orang nak ikut belakang, tiba-tiba orang tu adalah, rupanya bukan orang, rupanya jin. Tu lain lah, dia sebagai imam kan. Okey. Tapi satu lagi persoalan yang saya rasa agak menarik lah kalau saya nak kongsi dengan sahabat-sahabat, rakan-rakan penutur yang dirahmati Allah sekalian. Ada juga yang membangkitkan isu persoalan tentang, Ustaz, sebenarnya siapakah golongan yang disebut sebagai golongan wali-wali Allah? Golongan wali Allah itu siapa, Ustaz? Wali band kami kenal. Ibu-ibu, bapa-bapa, siapa yang punya anak? Itu wali band kami tahulah, Ustaz. Kan? Ini apa ni? Wali Allah. Wali nikah tahulah. Ini wali Allah itu sebenar-benarnya itu siapa? Ini sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah sekalian, wali Allah ini adalah golongan hamba-hamba Allah yang sangat dekat dengan Allah kerana keimanannya, ketakwaannya yang tinggi, dan mereka bukan sekadar mereka ini soleh. Bukan sekadar mereka ini soleh, tapi juga mereka ini menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui ibadah mereka, dan mereka menjauhkan diri daripada maksiat dan perkara yang dilarang, yang dibenci oleh Allah Taala itu secara bersungguh-sungguh. Mujahadah mereka begitu kuat, mengekang diri dari terjebak dengan sebarang maksiat, dan mereka penuh dengan keikhlasan dalam setiap perbuatan mereka. Baik itu dalam Quran surah Yunus ayat 62 sampai ayat 63, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, iaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup mereka penuh dengan ketakwaan. Okey, ataupun kalau saya bacakan ayatnya lah ya, mungkin ada orang kalau setakat baca terjemahan dia tak puas, dia baca ayat dia. Kata Allah Taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah, zalika huwal fawzul azim. Untuk mereka sajalah kebahagiaan yang menggembirakan di dunia dan di akhirat. Tidak ada sebarang perubahan pada janji-janji Allah, yang demikian itu kejayaan yang besar. Sadaqallahul azim. Kita tengok apa pendapat para alim ulama tentang makna waliullah. Wali Allah ini sebenarnya siapa? Kita lihat pendapat para alim ulama. Dr. Wahbah Zuhaili menyatakan, mereka iaitu para wali Allah ni adalah golongan yang mendapat berita gembira pada kehidupan di dunia dan mendapat pertolongan dan memperoleh petunjuk yang benar di dunia selagi mana mereka berlandaskan syariat Allah SWT di dalam kepercayaan mereka, mendirikan solat, menunaikan zakat, menyeru ke arah kebaikan, melarang kemungkaran. Ini boleh rujuk dalam tafsir wasit Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah. Apa lagi? Imam Syaukani menyatakan dalam kitabnya, yang dikatakan golongan wali Allah ini, mereka mestilah beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab yang diturunkan, para rasul dan takdir yang baik dan buruk seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan yang dilarang oleh Allah, memperbanyakkan ketaatan kepada Allah, dan mereka ini digelar sebagai wali Allah. Cuma golongan yang digelar sebagai wali Allah ini dapat juga kita lihat dalam surah Yunus yang juga saya dah bacakan tadi, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak berduka cita, tidak sedih. Surah Yunus ayat 62 hingga ayat 63. Kata Imam Ibn Katsir dalam mensyarahkan ayat yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu bahawa wali Allah mereka ini adalah golongan yang beriman dan bertakwa
Dan bagi setiap orang yang bertakwa termasuk di dalam golongan yang digelar sebagai wali Allah, dan mereka ini tidak berduka cita iaitu dengan ganjaran pada hari akhirat, dan mereka juga tidak bersedih dengan keadaan di dunia. Tafsir boleh rujuk dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, kalau boleh saya tambah lagi lah, sebagai contoh juga lagi, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan yang dimaksudkan sebagai golongan wali-wali Allah, awliya Allah ini siapa? Iaitu orang yang mengenali Allah serta melakukan ketaatan dengan kesungguhan, dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas dalam melakukan ibadah. Boleh rujuk dalam Fathul Bari. Apa lagi? Banyak kalau nak diulaskan. Malah pecahan terhadap wali-wali ni pun ada yang disebut sebagai wali Allah, dan ada juga yang disebut ataupun yang digelar sebagai golongan wali syaitan. Wali syaitan pun ada. Kawan-kawan boleh type di ruangan komen apa pendapat anda, apa maksud yang anda faham tentang golongan wali syaitan. Biasa orang sebut wali Allah. Ini wali syaitan. Wali syaitan pun ada wali ke ustaz? Dia ada lah ni. Kalau kita lihat golongan yang disebut sebagai atau digelar sebagai wali syaitan, itu adalah golongan yang menjadikan syaitan itu sebagai pemimpin mereka. Maknanya hidup penuh dengan kesesatan, hidup penuh dengan terumbang-ambing dalam mencari kebenaran, tapi dia terpesong, dan kehidupan mereka berpandukan kekufuran, kemungkaran, kemaksiatan, dan mereka menyangkakan bahawa diri mereka itu berada di atas jalan kebenaran. Yang mereka rasa mereka tu berada jalan betul dah tu. Ni macam cerita apa yang famous ni, Walid. Macam tu lah. Dengan berpakaiannya semua, dia menganggap bahawa ini dah kira soleh dah ni. Dekat dengan Tuhan dah ni. Tetapi mereka punya pengamalan praktis agama mereka itu jauh menyimpang daripada apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu dalam Quran Allah Taala sebut apa? Innahum ittakhadhu syayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Kerana sesungguhnya mereka telah jadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin yang ditaati selain Allah, serta mereka pula menyangka bahawa mereka dalam petunjuk hidayah. Surah Al-A'raf ayat 30. Saya kira jelaslah kot ya pada kawan-kawan semua tentang makna atau kurang lebihlah ciri-ciri wali-wali Allah. Itu. Atau nak diringkaskan, termasuklah juga antara ciri-ciri wali Allah. Boleh type di ruangan komen, boleh bantu saya type di ruangan komen. Beriman dan bertakwa, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhlas dalam amalan, jauh diri dari dosa dan maksiat, dikurniakan ketenangan dan kekhusyukan, dikasihi oleh orang-orang beriman, dan ada juga di kalangan mereka yang dikurniakan karamah. Karamah ini bukan sebagai satu tujuan untuk riak, menunjuk-nunjuk atau sebagai suatu yang kebanggaan, tidak. Ada setengah ulama kata, kalaupun ada di kalangan wali-wali Allah ini memiliki karamah sekalipun, bagi mereka karamah itu bagaikan seorang wanita yang dalam haid. Perempuan kalau dalam haid, ada nak bagi tahu orang, siap update, up status lagi. Saya sedang period. Saya baru 4 hari period. Ada bagi tahu orang? Tak ada. Malu. Rasa segan. Malu kan? Maka begitulah juga. Wali-wali Allah ni kalau dia ada karamah sekalipun, tak ada dia nak update status. Malam tadi saya baru berjalan atas air. Saya malam tadi pergi ke Mekah, buka pintu belakang rumah sampai Kaabah. Tak ada. Dia tak ada nak beritahu orang. Tak ada. Orang yang berada di sekelilingnya sahaja yang tahu akan kelebihan-kelebihan tertentu yang direzekikan Allah kepada golongan wali Allah ini. Wali Allah tu sendiri tak ada dia nak mengaku saya wali Allah, ataupun dia perkenalkan diri nama saya Syekh Ilyas aka wali Allah. Mana ada? Tak ada, dia tak ada nak mengaku, tak ada. Tapi dia diakui akan kesolehannya, kezuhudannya, ilmu-ilmunya. Hatta bila dia dah meninggal dunia, bahawa orang tahu bahawa banyak perkara hebat yang telah berlaku dalam hidup ulama atau insan soleh tersebut.
Itu saja. Boleh kot ya kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian. Kalau ada mungkin berminat nak tahu siapakah di antara wali-wali Allah dalam sejarah, banyaklah, ramai sahabat-sahabat Nabi pun ramai, ulama-ulama ini pun ramai. Mungkin saya ingat di lain-lain kesempatan lah kita kongsi bab ni. Yang paling penting apa yang saya kongsikan di awal tadi ni mendapat kefahaman lah kita semua, dan tidak keliru dan tidak sampai satu tahap kita tidak tersesat dalam nak memahami agama, melainkan rujuklah pada guru yang benar dan benar-benar berilmu, kan? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kamu pada ahli zikir ataupun pada ahlinya, pada pakarnya, kalau kamu tidak mengetahui akan satu-satu perkara. Wallahu taala alam. Terima kasih banyak.